Guys, kita nak pergi kedai kopi klasik Kemaman. Nak cari kopi. Aku tak minum kopi tau. Tapi bolehlah nak try. Kedai kopi klasik Kemaman. Dia datang. Oh, sama. Itu banyak dah sini. Oh, sama je. Okey, terima kasih. Ha, ni ada. Yang Umi nak air avocado. Dekat yang kata ada. Screen itu dia. Oh, cantik ni. Buat makan dia. Asik lah tempat ni. Bersihkan. Alright, nak kopi klasik satu, kopi butter satu. Tapi nak kecil. Cumanya nak bungkus lah, kami nak minum cafe je. Oh, bukan nak bungkus? Haa. Kita kena bungkus. Wah guys, apa tanda saya buat khabar yang lama. Dah lama. Abang klasik yang paling setuju sini. Dari kopi klasik. Kasih satu je. Dengan $200 lebih. Oh, dah lain. Nasi dengan nasi. Okay guys, cantik kedai dia. Memang klasik kan, korang kena datang. Wes kedai kopi klasik Kemaman. Ni kopi klasik dia. Ni butter. Oh, tu yang butter. Macam ni je butter. Dah ni butter tu kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Masyur. Okay, try. Ni butter, kopi butter. Ni kopi butter pula. Dua-dua sedap guys. Macam kopi
Macam kopi mamu tu je. Lebih kurang lah. Kau pernah makan kopi mamu tu kan? Kopi mamu apa Perlis? Kan Perlis kan? Dia lah kot tu. Ada kita belakang. Lebih kurang lah. Kita ni dekat kan. Kopi belakang. Kita belakang. Okay guys. So itu je. Kita jalan-jalan kat Kemaman. Dia nak pergi lagi tempat lain. So jumpa video seterusnya. Bye.